Tak ada duit tak payah main motor. Senang. Memang pedih. Siapa dah pernah kena ayat macam ni? Okey geng. So kalau korang nak pilih kawan, jangan pilih kawan yang macam ni. Dia fikir tekak dia je. Kalau grup korang tu kalau boleh semua setup nak ikut setup dia je. Alah silat-silat dia tu pun bukan ada duit sangat pun. Dalangan tak kerjanya. Silat-silat pakai duit mak bapak beli barang motor. Lepas tu ajak lah member-member. Jomlah beli ni tangkilat apa barang pakai inner biasa. Sebab tu lah ada seller ni dia buat satu barang. Nama dia plastic coating. Barang ni memang padu. Nampak kan? Ini inner biasa. Boleh jadi inner hitam kilat. Tak payah nak beli inner hitam kilat mahal dah adik. Cara nak pakai dia senang je. Kau buka penutup ni. Kau tuang sikit dekat span. Lepas tu kau tinggal candik je. Nampak? Kau candik lah sama rata. Ini kalau kena cover set pun tak ada masalah pun. Tinggal lap je. Nampak? Berkilat ini dia tak ada berminyak, dia tak meninggalkan kesal-kesal lekit. Lagi aku tunjuk bila dah siap apply semua je Kita ratakan cun-cun dulu. Plastik coating ni kau boleh apply dekat semua inner kau tau. Yang mana hitam-hitam mati, yang kau nak bagi dia nampak macam menyala sikit, boleh pakai ni. Dia tak adalah terus nampak gloss, tapi dia berkilat lah. Aku ni malas nak buat pakai selotip tu, nak buat video perbandingan, tapi aku tunjuk macam ni lah contoh dia kan. Yang ni yang dah apply, yang ni yang belum apply. Kau tengok dia tak berminyak tau, nampak? Dia tak adalah bila kau dah basuh tiba-tiba terus hilang ke apa. Yang ni dia tak melekit, tak berminyak, memang mantap barang ni. Ini bukan setakat dekat motor je boleh pakai. Kau ingat kat kereta tak ada plastik pudar ke ni? Tengok. Nampak? Nampak perbezaan dia? Ini pun boleh juga apply. Kau tengok. Ini sekali apply boleh tahan sampai 6 ke 12 bulan macam tu. Memang barang ni dijamin berkualiti sebab ramai yang dah pakai yang bagi feedback dan testimoni. Kau boleh tengok sendirilah dekat komen-komen tu. Boleh sakit hati kalau kita nampak pudar dia dekat bahagian sini, wiper depan ni. Korang boleh nampak perbezaan dia dekat sini. Jadi korang kena sapu sampai rata apa semua, baru dia jadi cantik macam ni. Untuk membuktikan dia memang takkan boleh hilang, kita sapu pakai kain nampak? Benda tu tak hilang. Dia pun tak berminyak geng. Tak adalah nanti kalau kau bawa kereta abuk melekat-lekat, dah pasti pula melekat kat situ. So itulah yang tak best ni pakai wax coating yang melekit-lekit tu. Better kau orang pakai plastik coating yang aku suggestkan ni. Dekat dalam TikTok shop ada jual murah. Semua plastik boleh pakai. Tinggal nak tunggu rajin kau je. Kalau benda ni ada, kerajinan tak ada, takkan jadi bos. Kalau rajin, boleh beli dalam app kuning. Okey, mantap weh.